Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah safety door, tapi nampak macam dia punya knob dia, handle dia dah longgar. Manakala di sebelah dalam dia, kat sini sepatutnya ada satu, boleh kita twirl, boleh kita pusing, tapi dah hilang, dah rosak, dah patah. Kunci dia pun dah tak smooth, dah goyang-goyang. So saya dah beli ganti dia, nak ganti satu set ni, beli di Shopee, murah je. Nanti saya beritahu berapa ringgit. Saya akan mencuba menukarnya sendiri tanpa bantuan pembuat pintu ataupun yang supply pintu. Okey, saksikan nanti adakah saya berjaya ataupun tidak dengan DIY saya ini. Ini adalah bungkusan yang saya terima. Di dalamnya adalah komponen-komponen dia, berupa satu set kunci, anak kunci. Lepas tu rumah kunci yang baru. Ini adalah handle dengan dia punya cover dia. Ini bahagian dalam, yang ini bahagian luar, dan ini adalah dia punya pelapik ataupun getah gasket dia. Lepas tu adalah skru, dan ini adalah rumah kunci dia lah, sebahagian daripada rumah kunci dia. Boleh beli berasingan, mana-mana yang rosak kita boleh lipat yang berasingan, tapi saya memilih untuk beli satu set terus. Yang dibagi juga satu screwdriver. Okey, nanti sekejap lagi saya akan cuba buka yang lama tu dan saya akan pasang dengan set yang baru ni. So kita akan buka bahagian menggunakan screwdriver kecil ni. Dari bahagian dalam dia dahulu, buka skrunya panjang, sebab di bahagian luar tak ada skru. Skru ni semua duduk kat bahagian dalam. Kalau kat luar ada skru, nanti orang buka daripada luar je. Ini skru yang panjang, dan bahagian atasnya pula kita ambil di position sini pula. Boleh cabut. Dah boleh cabut terus. Ini bahagian sebelah luar dia. So bahagian dalam dah bahagian luar dia. So next step, apa kita nak buat? Okey, mungkin seterusnya kita buka ni bahagian skru bawah ni. Ada, terlalu ketat. Saya rasa saya kena cari screwdriver yang lain. Susah. Screwdriver yang dibagi tu terlalu kecil. Tak ada top kita nak buat. Rumah kunci ni ada 4 pilihan. Kita boleh beli yang tolak ke dalam sebelah kiri, tolak ke dalam sebelah kanan, tolak dari luar keluar sebelah kiri, ataupun tolak keluar sebelah kanan. So kalau nak beli, kena confirm betul-betul rumah kita tu pintu dia macam mana. Kalau macam rumah saya ni, kita akan masuk daripada luar, kita akan tolak ke sebelah kiri. So saya telah beli kunci ni, rumah kunci ni daripada
pilihan tolak pintu dan dia akan masuk sebelah kiri. Di sini ada satu lagi skru. Saya tertinggal tadi. Ketat pula. Skru dia panjang, kali yang ni di tengah. Saya tak tahu macam mana cara nak menanggalkan bahagian rumah kunci ni. Adakah kena tarik saja. Okey, dah dapat dah. Dia ditarik saja dan dia akan terus tanggal. Ni. So kalau kita lihat rapat-rapat macam ni. Benda ni patutnya boleh ditolak. Ni kalau yang baru macam ni, patutnya boleh ditolak terus. Kalau dari luar, dari bahagian luar, tolak sikit. Bahagian luar macam ni, kita pusing. Dah tercabut. Adakah kena ketuk? Okey. Sudah berjaya tanggal. Sedikit ketat. Dia ada kemudian kita tarik. Okey. Ini rumah kunci yang lama. Bawah ni pun macam dah sedikit bengkok. Ni yang dah longgar. Nak kata rosak, tak jugalah. Boleh pakai lagi. Tapi saya akan cuba menggantikannya dengan yang baru. Kita perhatikan kat dalam dia, sebab bahagian bawah tu, kalau nampak lah, dia ada sangkut kunci, dan yang sebelah atasnya ada satu lagi apa yang akan menarik kunci di bahagian atas, dan yang ini di bahagian bawah. Ni di bahagian atas dan ni di bahagian bawah. Nanti masa nak masukkan rumah kunci yang baru, nanti pastikan yang ini sangkut di sebelah bawah dan yang ini masuk dari bahagian atas. Sepatutnya macam ni. Yang ni sebelah atas, yang ni sebelah bawah. Okey, kita akan cuba masukkan. Kita akan cuba masukkan dan sangkutkan. Macam sedikit susah. Yang bawah, yang atas dah masuk. Yang bawah ni macam tak ngam pula. Nak kena adjust sikit dengan screwdriver ke. Okey. Dah berjaya saya rasa. Harap-harap masuklah. Nanti kita akan cuba. Kita akan pasang skru dulu di sini. So step seterusnya, kita masukkan rumah kunci yang baru. Yang pendek sebelah dalam, yang panjang ni sebelah luar. And then kita cari skru yang panjang tadi ni, skru yang panjang rumah kunci ni. So dia terus boleh kita ikat. So kita ketatkan je lah. So
So kita nak test. Kita akan test guna kita akan tengok bahagian atas ni ada kunci. Ni yang ni ada, kita naik kan. Kalau saya buka balik, dia akan tertutup. Seterusnya kita akan pasang cover anak kunci, rumah anak kunci ni. Letak macam tu je. Macam tak jadi je kan. Mungkin yang ni sebelah luar. Ni lah. Ni kita pasang getah dia. Pasang getah dia macam tu. Nanti cover dia macam tu. Dah gitu je. Tapi handle dia handle dia takkan macam ni kan. Kita kena buat sesuatu lah handle dia ni. Bahagian dalam dia ni nampaknya macam ada skru. So kita buka dia. Kita letakkan dia melintang kot. Takkanlah melintang sebelah sini kan. Dia mesti melintang sebelah gini. Ni. Okey. Kita kalau benda-benda baru ni, kita jadi confused. Okey. Barulah betul. Ni batang dia. Tapi kenapa macam banyak je lebih skru ni? Pening ni. Ada lebih ada lebih skru. Ada lebih skru apa ni? Ada lebih, ada banyak lagi. Gambar pun dia tak bagi. Sekejap saya cek dulu. Nanti saya datang balik lah. Saya sambung record. A few moments later. Skru yang ni bahagian luar tadi ni, kita ikat dekat sini rupanya. Ini sebagai sambungan dan stand daripada skru panjang tadi. Yang satu lagi dekat bahagian bawah ni. So barulah kita masukkan cover tadi tu. Tapi ada lagi dua skru ni. Dua skru ni untuk muskil lah. Kita masukkan balik dari luar. Kan nanti ada tertinggal skru. Buka-buka pintu, tanggal. Itu tak boleh buka. Yang sebelah dalam pula. Sebelah dalam ni untuk yang dia punya nak buka tutup daripada sebelah dalam. So yang ini knob handle sebelah dalam ni kita kena cuba, takut tersangkut pintu kecil nanti. Kalau kita pasang handle macam ni, ataupun kita kena ambil handle lama, knob lama. Kalau macam ni,
Dia sangkut. Okey. So maknanya kita kena guna yang lama punya. Yang lama tu bulat. Harap-harap boleh pakai lah. Harap-harap ngam lah kan. Oh, sedikit complicated jugalah. Tapi kita try lah kan. Dah buka ni. So yang ini yang lama punya. Sudah. Yang lama tak ada skru pula. Skru dia dari dalam. Lain macam. Skru dia dekat sebelah dalam yang lama ni. Kat sebelah sini. Macam mana kita nak buka? Kalau tadi tu macam susah sangat, nak buka ni tak boleh. Kalau kita buat macam ni dia sangkut, kita terpaksa buat macam ni je lah. Ataupun ke sebelah atas. Macam mana yang cantik? Kalau kita buat sebelah bawah, kunci tadi tak boleh nak masuk. So kita pasang sajalah sebelah atas. Tak ada pilihan lain lah. Sebab dia jual hanya yang batang macam ni, tak ada yang bulat. So nanti nak buka pintu, gitu je. Okay. So ni ada batang ni, kita akan masukkan dekat dalam lubang ni. Dia ada satu, kalau kita perhati, dia ada satu lubang ni kan. Lubang ni akan sangkut dekat dalam, masukkan batang tadi tu, shaft tadi tu. Kemudian shaft ni tadi ni, kemudian barulah benda ni dia boleh pusing. Kunci apa panggil, kunci kecil. Tu kunci kecil. Macam mana ni? Tertinggal lah pula dia punya dia punya pelapik. Betul-betul profesional lah saya ni. Pelapik dia macam ni. Tak apa, kita buat slow. Buat kerja sambil belajar, kata orang kan. Nak bagi tahu kita pun boleh buat sebenarnya. Tak payah nak. Allahu Akbar. Dia jatuh kat sebelah luar pula. Okay, disebabkan dia ni asyik nak jatuh je, kita adjust dulu lawa-lawa. Kemudian kita tape dulu supaya dia tak jatuh kan. Macam mana idea? Okay. Nampak? Saya dapat idea kat sini. So nanti bahagian dalam dia baru kita pasang dengan mudah sikit lah kan. So kat luar tu tak jatuh. So ambil, cari skru dia. Kena tengok betul-betul lubang dia kat mana ni. Kena suluh.
Okey, yang bawah ni telah saya ejas tadi banyak kali. Akhirnya dapat juga masuk. Cuma yang atas ni harap-harap mudahlah. Alhamdulillah yang atas ni pun dapat kita adjust masuk. Kita ikatlah kuat-kuat pintu rumah kita ni. Nanti baru jalan tanggal pula kan. Okey. Alhamdulillah, inilah hasil dia. Skru dia dah pasang semua. Dia punya pelapik dia pun dah pasang. So kita dah boleh cabut masking selotip dia tadi. Ni hasil dia. Ini walaupun macam tak praktikal, tapi boleh lah. Rumah kita. So kita cuba dengan anak kunci dia pula. Mesti ada something kan. Takkanlah gitu. Oh. Ganti cabut anak kunci dia. Sebenarnya saja saya nak kena check kenapa dia jadi macam ni. Nanti saya ni balik apa punca dia. A few moments later. Okey, misteri 2 skru yang terlebih ni tadi saya dah dapat jawapan dia. Skru dia tu sepatutnya dia masuk ni dekat luar macam ni, satu lagi dekat dalam sini, kemudian kita tembak satu skru ni tembus ke sana, dan satu lagi di sini tembus ke sana bagi mengikat benda ni. Taklah dia tertanggal macam tadi tu. Alah. Macam ni. Dia masuk ke sini. Barulah. Tak ada skru yang tertinggal, terlebih. Kan? So kita kena ulang balik lah kita punya step. Ok, dah kuat. So kita pun letaklah balik benda alah ni kat sini dan dekat sini. Kemudian kita ambil lah selotip yang baru. Kita kabut lah temporary dulu supaya dia tak jatuh. Dan step seterusnya kita buat macam yang tadi kita dah buat. Kita pasang cover ni balik lah. Macam itulah.
And then nak cari balik skru dia tu yang mencabar ni, lubang dia. Jumpa. Dah jumpa lubang skru dia. Dia menyorok kat mana? Suka now main sorok-sorok. Jangan kita ikat lah. Alamak, tolak sana lari, tolak sini lari. Dah dicun di center getah dia tu. Ikat kok secukup rasa saya saja kot rasanya. Okey. Alhamdulillah. Ini baru betul-betul pemasangan yang sempurna. Kalau kita lihat pintu kecil ni, nanti dia takkan terbuka lah. Dan ni lock ni, okey, terbuka. Hari tu dah tanggal rosak. Ni pun dah boleh dari sebelah dalam. So kita kunci. Tak boleh tarik, kita buka dari sebelah dalam boleh. Okay, kita cuba daripada luar. Dari luar kita kunci. Okey, kita buka. Okey, boleh juga. Menggunakan anak kunci yang warna merah. Kita kunci lock. Second lock panjang. Alright, kita jumpa lagi. Saya dah berjaya. Kenapa kita ada dua kunci, satu yang merah, satu yang hitam? Muskil juga Mungkin yang merah ni master key, ataupun yang hitam ni permanent, ataupun kita dapat set 4 hitam, 2 merah, jadi 6. Saya tak pastilah. Nanti siapa-siapa yang tahu bagilah komen. Kunci merah apa perbezaan kunci merah dengan kunci hitam Okey, selamat mencuba. Kalau siapa yang nak mencuba, saya dah cuba, berjaya alhamdulillah. Walaupun ambil sedikit masa. Jumpa lagi dalam rancangan apa-apa ada jenis. Tak cuba tak tahu, dah cuba baru kita tahu, senang ke susah. Alhamdulillah, kerjaan saya dipermudahkan Allah. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.